Hello guys, korang perasan tak? Kebelakangan ini, isu-isu besar berkaitan kehidupan rakyat hampir semuanya bersangkut paut dengan pihak berkuasa tempatan atau dikenali sebagai PBT. Beberapa isu yang melibatkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah menimbulkan rasa tidak puas hati dan keraguan rakyat, seperti kejadian pokok besar tumbang di pelbagai lokasi menghembap kenderaan dan menyebabkan kemalangan serta kematian, paip bawah tanah pecah menyebabkan tanah mendap, penindasan peniaga kecil oleh pegawai penguat kuasa. Ramai tersentuh bila melihat pakcik petai, abang penjual air mineral dan abang belon dikasari hanya beberapa hari sebelum mereka hendak menyambut Hari Raya Aidilfitri ini. Terbaru pula, insiden letupan paip gas di Putra Heights juga melibatkan Majlis Perbandaran Subang Jaya Selangor. Semua isu ini mempunyai persamaan yang ketara, iaitu rakyat tidak tahu siapa yang harus dipertanggungjawabkan atau yang melibatkan kecuaian maupun penguatkuasaan yang tidak profesional dan kasar oleh pegawai PBT. Dalam insiden Putra Heights, misalnya, ada penduduk mengatakan mereka telah pun mengadu kepada PBT 3 bulan lepas membayangkan kebimbangan tentang risiko keselamatan mengenai kedudukan deretan kedai baharu yang terlalu dekat dengan paip gas, tetapi tidak mendapat perhatian yang setimpalnya. Semua masalah ini jelas menunjukkan bahawa PBT kekurangan mekanisme accountability yang berkesan dan secara langsung meningkatkan rungutan rakyat. Ringkasnya, oleh kerana ahli-ahli majlis kita bukan dipilih oleh rakyat, pegawai PBT apabila membuat peraturan atau menjalankan tugas tidak mendapat pengawasan dan sekatan daripada ahli-ahli majlis yang dipilih. Akibatnya, pegawai-pegawai ini seringkali kekurangan sikap mendahulukan rakyat, sebaliknya kerap menunjuk-nunjuk kuasa mereka di hadapan orang awam. Tanpa semak dan imbang yang sewajarnya, isu-isu yang melibatkan pegawai PBT seperti pelanggaran hak rakyat, penguatkuasaan yang tidak wajar, membuat keputusan membelakangi pendapat orang ramai, bahkan mengancam keselamatan hanya akan berterusan, menyebabkan kemarahan rakyat semakin membuak-buak. Akibat kekurangan pilihan raya PBT semenjak sekian lama, masyarakat telah kehilangan peluang untuk menyuarakan pendapat dan menyelesaikan keperluan spesifik mereka. Menggembalikan pilihan raya PBT bukan sahaja amat penting untuk proses demokrasi, tetapi juga untuk dapat memastikan pentadbiran PBT yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat serta bermutu tinggi. Ini termasuklah membetulkan serta meregulasi mentaliti dan tindakan pegawai PBT, menjadikan mereka menghormati rakyat sebagai majikan dan memastikan PBT benar-benar menjadi sebuah institusi yang berorientasikan rakyat, berkhidmat untuk rakyat serta bertanggungjawab kepada rakyat. Dahulu, Pakatan Harapan sering memberitahu rakyat tentang kepentingan pilihan raya PBT untuk memastikan pembangunan setempat mendapat pemantauan yang sewajarnya. Kini, mereka telah memerintah di peringkat pusat dan beberapa negeri. Sudah tiba masanya untuk memberi perhatian serius dan memulihkan pilihan raya tersebut. Demokrasi di negara ini semakin matang dan menggembalikan pilihan raya PBT merupakan hasrat rakyat. Hanya melalui PBT yang dipilih oleh rakyat, kita dapat membina sistem yang mantap serta memperkukuh kuasa seimbang dan imbang untuk menyelesaikan masalah setempat dengan berkesan, sekaligus menjadikan rakyat sebagai majikan yang sebenarnya.